Nyo tetamong dalam pembahasan perkara yang membatalkan sembahyang. Arti batu hantahli sembahyang tanya. Menyoka batu sembahyang nyan payah gelau. Na payah sambung li sembahyang ka batu. Duh, perkara yang membatalkan sembahyang. Yang pertama berkata-kata. Makna berkata-kata ini mengucapkan kata-kata yang selain kata-kata yang guyu kun lam sembahyang. Ajnabi dari sembahyang. Dengan dua huruf sekurang-kurang dua huruf. Oke, contoh pun apa ini dua huruf? Kongkah ti nyokah satu huruf nyoki leuruh ji pi amat yang menyokap tekan dua huruf Jawa. Lagi bak surat kaf rumah huruf tu bukan bang. Tapi menyokai kan lu karena asal ki ifnya jika ki elah tinggallah kiba nya namanya lain-lain tak yang memang tanya berkalam-kalam dengan kalam ajnabi yang kon kalam tumayang nyo bisa membatalkan sembahyang. Maka termasuklah gerhem yang gerhemnya tidak dibutuhkan yang membatalkan. Gerhem sengaja yang hanya dibutuhkan. Terlebih daripada kadar kebutuhan. Makanya kebutuhan gerhem wate tanyo kamu kumak kena sehingga anjir dia tekun Fatihah. Yang gerhem sekadar gelah tak baca Fatihah. Tak perlu lebihnya hanya membatalkan. Untuk dego hanya belah. Itu batasan je ukuran gelah. Ukuran je takun Fatihah. Jadi nyo tanda di batu tu. Batu. Dia kenyo dah kalau orang mayang batu imludah. Dalam semayang batu pas bat tingkau imludah je. Jilah. Di batu imludah. Jadi dia balik di lorong kan. Kalau tu batu. Buku mangging bukan buku mangging.
di batu mayang kan batu ludah tu. Itu lah apa kena. Pergi ludah tu. Anak Bebek gara-garanya balik arah dah atau kutum biji tak kilo. Lah mayang. Batu ludah tu. Gitu, punya gitu. Boleh mayang dia. Mesti kan. Dua mayang bilang mayang. Anak sih tak mau nak mayang. Dia kau minggu. Dia buka mayang kalau batu. Nak ludah je fikirnya pakai ludah je. Pakai baju yang maluam memang dan maluam ni. Kalau orang tua je Memang kan. tu anak apa ni? Macam tingkap kerja nak balik ah. Dah je ambil. Memang dia dah go. Kalau buat teman tu. Alah sih, mama kalau pakai batu ni dia gol lah. Mati je le renci kan, mati je petah mayangnya. Mana mungkin mata tanya mak orang ludah dia nak malanya. Di gol mayang, gimana tanya? Batu anak pun banyak dia tiga saja pun yang ambil dah pergi batunya. Kaglah batu tanya. Dah damah nyambe. Bersin lagi anji. Nak pun cuman bet dah damah. Tem mudah ulang. Soalnya jo. Nyawang sinusitis Tuan 7 go itu. Ha? Lebih. Nama-nama. Yang kena sinus kan. Lebih. Ya, dia mana betul. Ai itu nak. Mana betul motin. Cik yakin. Kau berten ge je han. Anak tu. Tu berarti gaya. Cuman mana ji? Jin adab bersin. Adab bersin yang pertama ke YouTube baba. Nyan be kaya tu. Cina kaya tu beraya potem becu lah. Sama. Aci hom. Nyan. Temenga nyan tatuk babah tiju mungkin. Hanya be kaya ada apa?